Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah fi hadzal video sa'ashrahu lakum an adillah dakwah islamiyah wa masadiriha. Al-mabhasul awal, adillah dakwah islamiyah wa masadiruha. Yumkinuna tafsil adillah dakwah islamiyah wa masadiriha ala wajhi yashmalu jami'a ma tastanidu ilaihi dakwah aw tastarshidu bih wa tastamiddu minhu fatusbihu khamsata masadir asasiyah wa hiya awalan al-Quranul Karim, thaniyan as-sunnah nabawiyah asy-syarifah, sadisan sirah nabawiyah al-mutahharah, rabi'an sirah khulafa ar-rasyidin, wal akhir waqa'i al-ulama wa du'ah fi daw tilkal masadir. Kama yumkinuna ijmal al-adillah wal masadir jami'iha fi naw'in asasiyan wa huma awalan al-ahkam asy-syar'iyyah al-mu'tamidah ala adillah asy-syar'iyyah al-asliyah minha wa taba'iyyah, al-kitab was sunnah, al-ijma' wal qiyas wal istihsan wal istislah wal istishab wa ma ila dhalik. Thaniyan at-tajarib al-amaliyah as-sadirah 'anil ulama wa du'ah fi daw tilkal ahkam asy-syar'iyyah. Maksudnya yang dikatakan di sini ialah dalil-dalil bagi dakwah dan sumber-sumbernya terdapat 5, iaitu yang pertama, yang paling utama sekali ialah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua ialah sunnah nabawiyah, iaitu hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga sirah-sirah Nabi SAW. Yang keempat sirah-sirah daripada kisah Khulafa ar-Rasyidin, iaitu pemimpin selepas kewafatan Nabi. Dan kelima ialah pengalaman dan peristiwa yang dilalui oleh para ulama dan juga para pendakwah berdasarkan sumber-sumber yang disebutkan tadi. Dalil dan sumber dakwah ini juga boleh dibahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama, hukum-hukum syariah yang bersandarkan kepada dalil-dalil syar'i, sama ada dalil itu merupakan asal ataupun daripada cabang-cabang, iaitu kitab, iaitu Quran dan sunnah yang paling utama. Dan kemudian ijma' dan qiyas, kemudian istihsan dan juga lain-lain yang berdasarkan daripada sumber-sumber tadi. Yang kedua ialah pengalaman praktikal ataupun kisah-kisah daripada para ulama dan juga pendakwah ketika berdakwah kepada orang-orang lain berdasarkan sumber-sumber yang disebutkan tadi. Kemudian kita akan pergi ke sumber yang pertama, iaitu Al-Quran. Al-masdarul awal Quranul Karim. Ta'rifuhu awalan fil lughah. Al-Quran masdar qara'a yaqra'u wa qila fi usul ishtiqaqihi ghairu zalik. Yaqulu ar-Raghib al-Asfahani fi kitabi al-Mufradat fi gharib al-Quran. Wal Quran fil asli masdar nahwu kufran wa rujhan. Wa qala ba'dul ulama in tasmiyah hadzal kitab Qur'anan min bayni kutubillah likawnihi jami'an li samarati kutubih bal huwa jami' li samarati jami'il ulum kama asyara ta'ala ila zalik bi qawlihi wa tafsila kulli syai' wa qawlihi tibyanan li kulli syai'. Wa yaqulu Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani fi kitabih Manahilul Irfan fi Ulumil Quran wa 'ala ar-ra'yil mukhtar falafzul Quran mahmuz wa idza huzifat hamzatuhu fa innama zalika litakfif wa idza dakhalathu alif lam ba'da tasmiyah fa innama hiya lilamhil asli la li ta'rif. Wa yuqalu lil Quran furqan aidan wa asluhu masdar kadzalik summa summiya bihi an-nazmul karim tasmiyatu lil maf'ul awil fa'il bil masdar bi'tibar annahu kalam fariqun bainal haqq wal batil aw mufarriqu ba'dahu an ba'di fin nuzul aw fi suwari wal ayat. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa hadzal ismani huma ashharu asma' nazmil karim bal ja'alahuma ba'dal mufassirin marji'a jami'a asma'ih kama tarji' sifatillah ala kasratiha ila ma'na al-jalal wal jamal. Wa yali hadzainil ismaini fi syuhrah hadhil asma' as-salasah al-kitab wa dzikri wa tanzil wa ma ila dhalik. Maksud bagi bahagian ini ialah ta'rif daripada segi bahasa bagi Al-Quran ialah Al-Quran ini merupakan berasal daripada kata dasar qara'a yaqra'u.
Terdapat juga pandangan lain mengenai makna Al-Quran ini daripada segi bahasa, iaitu berdasarkan pandangan Al-Gharib Al-Asfahani, mengatakan bahawa Al-Quran ini pada asalnya merupakan kata terbitan, iaitu kata masdar, seperti mana kufran dan rujahan. Yang dinyatakan dalam kitabnya ialah Al-Mufrad fil Gharib Al-Quran. Kemudian kitab ini dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kitab Taurat dikhususkan kepada Nabi Musa, dan juga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani mengatakan bahawa Al-Quran ini merupakan, lafaz Al-Quran ialah lafaz yang berhamzah. Maknanya sekiranya hamzah itu digugurkan, maka itu hanyalah bertujuan untuk meringankan sebutan. Dan apabila dimasukkan al di dalam perkataan itu, maka ia bukan untuk tujuan pengenalan, tetapi untuk menunjukkan asal kata tersebut. Maknanya jadi Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga terdapat banyak nama, antaranya yang paling masyhur ialah Al-Furqan. Kemudian ulama mengatakan bahawa Al-Quran dan Al-Furqan ini merupakan nama asal, yang mana selepas itu muncul nama lain seperti nama Az-Zikru, Al-Kitab dan At-Tanzil. Seterusnya daripada ta'rifan Al-Quran daripada segi istilah. Wa fil istilah ikhtalafat asalib al-ulama fi ta'rif Quranul Karim wa fil istilah. Fa zahaba ba'duhum ila al-ikhtisar wal ijaz, wa zahaba akharun ila at-tafsil wal itnab. Wa la'alla min aqsari ma yumkinu an yu'arafu bihi annahu kalamullah azza wa jal al-munazzal ala rasulih al-manqul anhu bitawatir wal al-muta'abbud bitilawati, kama yumkinu an yufassala fihi fi ta'rif bitawassu'i fi dhikri ahammu khasaisihi, fayuqal huwa kalamullah azza wa jal al-munazzil ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin al-manqul ilaina bitawatur wal muta'abbadu bitilawati wal maktub fil masahif wal mu'jiz fi lafzihi wa ma'nahu wal mabdu' bi suratil Fatihah wal maktum bi suratil Nas. Maksud bagi bahagian ini ialah terdapat perbezaan pandangan daripada ulama yang mengatakan bahawa terdapat takrifan secara ringkas dan juga takrifan secara terperinci. Bagi takrifan secara ringkas ialah kalamullah azza wa jalla, iaitu kalam Allah yang mulia yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan secara mutawatir dan dikira ibadah sekiranya membacanya. Kemudian bagi takrifan yang terperinci pula, di dalamnya terdapat disebutkan ciri-ciri Al-Quran yang lain, iaitu yang pertama kalamullah azza wa jalla, iaitu kalam Allah yang maha mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab yang jelas. Kemudian diriwayatkan kepada kita, iaitu umatnya, secara mutawatir, dikira ibadah sekiranya membaca Quran, ditulis dalam mazhab-mazhab, bersifat mukjizat daripada segi lafaz dan maknanya, bermula daripada surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.